What's up kawan-kawan sekalian? Aku baru siap pasang aku punya Superbike ni, Superbike. So geng, hari ni aku nak review tentang Superbike ini. Okey, Superbike ini dia ada jual dari spek 250 lebih hingga 290 lebih lah. Dia tak sampai 300. So spek ini kan, actually korang pasang sendirilah. Dia sini dia dah siap pasang belakang ni. Korang cuma pasang depan, seat saja. Senang, semua lelaki boleh pasang dalam setengah jam boleh siap. Aku setengah jam memang aku tipu lah. Sebab depan ni dia disc brake tau. Belakang dia pun disc brake. Packaging yang dia datang tu kotak besar, agak besar. Tetapi dalam barang yang tak sampai RM300, korang boleh dapat kotak yang besar macam ni. Dia macam present lah. So dia ada beberapa jenis warna. Color dia ada black. Okey, black tu dia murah sikit lah. Black gold dia ada yang sini boleh duduk ni. Lepas tu black red, black silver lah. Yang aku punya black red color. Yang 290 lebih disebabkan dia boleh bawa orang dekat belakang. Lepas tu spek 250 lebih dengan spek 290 lebih juga didatangkan dengan 7 speed gear. So basikal ini kan dia folding tau. Dia sesuai untuk height yang daripada 125 cm hingga 175 cm. Macam aku ni 175. Berat badan aku 70 lebih. Aku boleh bawa juga, no problem. So dekat sini dia punya gear. Gear dekat sini. Dia tekan saja tau. Tekan macam ni. Style kan. Cara nak folding dia pun senang saja. Dekat sini korang buka. Macam ni. Secara macam ni. Stand ambil keluar. Tekan dekat sini. Korang dah boleh fold. Nah geng. Macam ni je lah. Dia boleh fold. Ini pun korang boleh tarik. Lepas tu bagi pendekkan. Macam ni. So korang boleh letak dekat dalam kereta. Nak simpan pun senang. Letak dalam wheel fire ke, kereta ke, bonet belakang ke, semua boleh lah. Okey, yang handle ni korang dah turun, korang boleh pusing juga. Cara buka pun senang sajalah macam ni. Sini bawah dia ada satu button, korang tekan. Lepas tu korang lockkan macam ini. So dekat handle sini boleh tarik sangat tinggi juga. Lepas tu lock. Okey, siap. Okay guys, so sesiapa yang malas nak jogging kan, jalan kaki, tengok kaki aku adjust gear dia. Bagi lagi ringan. Macam ni. Jogging dengan kayu basikal tak sama dia punya feeling. Kayu basikal korang tak perlu ambil strength yang banyak sangat. Lepas tu boleh pergi lagi jauh. Kalau jalan kaki ataupun jogging, korang kena lari lah, nak sampai satu destinasi lah, korang malas lah. So ini aku nak bawa anak-anak pun boleh dekat belakang. Dia peluk aku bawa dia pergi round-round macam ni. Syok juga kadang-kadang dekat taman-taman kan. Sebab basikal ni tak mahal. Tapi ada sedikit gila lah. Sekarang ni baru jam 1:30 aku dah kayu basikal sebab nak buat review bagi korang tengok. So the best timing kita kayu basikal dalam pukul 5:30, pukul 6, pukul 7 kan. Bawa kanak-kanak. Ataupun kadang-kadang taman korang depan ada kedai kan, korang malas nak jalan kaki, belilah basikal folding yang macam ni. Selain dia folding, dia ada dual disc brake. Lepas tu dia ada 7 gears, 7 speed gear. Okay, tengok, tekan. Okay guys, basikal ni memang mantap. Aku letakkan beg kuning bagi korang.